Hai semua, saya Alif. Dalam video kali ni, Alif akan review SSP Guard Freerun Beyond the Journey End. Okey, untuk hadapan kotak ada gambar figure Freerun, bawah kanan ada tulisan logo Bandai dan juga Tamashii Nation. Okey, dekat sebelah kiri kotak ni ada logo Freerun dan juga SSP Guard. Sebelah kanan kotak pula yang paling saya suka, dekat situ ada gambar Freerun dengan signature muka dia. Untuk belakang kotak pula ada juga pose-pose yang kita boleh tiru untuk menggayakan figure ni. Sekarang jom kita unboxing. Sekarang jom kita tengok keseluruhan SSP Guard Freerun ni. Boleh dikatakan figure ni accurate seperti dalam siri. Dari segi skala, figure ni boleh dikatakan tingginya dalam 12 cm. Sedap je untuk dipegang. Okey, sekarang jom kita tengok artikulasi figure ni. Pada bahagian kepala boleh ditolakkan ke kiri dan juga ke kanan dan boleh dipusing 360 darjah. Pada bahagian artikulasi tangan kanan pula boleh ditolakkan ke atas tetapi tidak boleh sepenuhnya sebab adanya getah kain dekat situ. Untuk artikulasi sebelah kiri pula sama sahaja seperti kanan tadi, boleh ditolakkan ke atas dan juga ke bawah tetapi tidak boleh tolak sepenuhnya sebab adanya part kain di situ. Untuk artikulasi pinggang boleh ditolakkan ke kiri dan ke kanan, ke depan dan juga ke belakang. Join untuk kaki kanan pula boleh ditolakkan ke belakang, ke depan dan juga boleh dibengkokkan pada bahagian lutut ke belakang figure. Untuk bahagian ankle kanan juga boleh ditolakkan ke atas dan juga ke bawah untuk menggayakan pose-pose yang tertentu. Artikulasi untuk kaki kiri juga pun sama, boleh tolakkan ke atas dan juga ke belakang tetapi tidak sepenuhnya sebab adanya kain skirt Freerun tu. Untuk ankle semuanya okey seperti kanan tadi. Figure ni didatangkan sekali dengan 4 pasang tangan dan juga 4 jenis muka. First, kita ada muka senyum Freerun ni dengan tangan yang terbuka macam tu. Kedua, kita dapat tangan genggam Freerun dan juga muka Freerun yang lebih agak serius sedikit dari yang tadi. Ketiga, figure ni datangkan sekali dengan satu pasang tangan genggam dan juga muka Freerun yang signature sangat. Macam dalam anime, muka dia blur-blur macam tu. Comel betul. Dan akhir sekali, figure ni didatangkan sekali dengan rambut spare yang itu lebih kebang dan juga muka yang serius serta tangan untuk menggenggam dia punya tongkat. Kita boleh nampaklah aura serius Freerun tu seperti dalam siri. Figure ni didatangkan sekali dengan Zoltarite punya efek. Jadi anda semua boleh tengoklah, detail dan juga warna yang digunakan memanglah sangat cantik. Jadi nak pasang dia punya efek ni senang sahaja. Ambil stand base, cucukkan stand tu pada base dan masukkan Zoltarite effect ni pada slot yang disediakan pada stand base tersebut. Jadi kita dah dapat Zoltarite punya effect. Tongkat ni didatangkan sekali dekat dalam figure ni, jadi anda semua boleh tengok penggunaan warna gold dan juga warna coklat kayu tu menaikkan seri wajah rupa tongkat Freerun ni. Untuk tongkat ni kita nak gayakan dekat Freerun senang sahaja. Cabut sahaja bahagian gold tu, masukkan dekat tangan yang menggenggam tongkat. Jadi bila dah masuk tu, tutup semula. Sekarang kita dapat dah tangan Freerun. Bagi Alif, figure ni sangatlah berbaloi untuk dijadikan koleksi. Cumanya dari segi artikulasi agak terhad sebab adanya beberapa part yang dihalang dengan kain Freerun ni. Jadi jumpa lagi di next video akan datang. Bye bye.